Hari ni kita nak masak ayam bakar. Yang suka makan ayam bakar tu nak diet, Kak Yan nak masak ayam bakar hari ni. Campur dengan mangga, ada masam-masam, ada lemak-lemak, garing-garing, wangi. Jom tengok Kak Yan masak. Okey, seperti biasa kalau nak bakar ayam, kita kena perap dulu ayam tu, nak bagi semua ramuan dia serap. Bila bakar nanti sedap. Tapi kali ni Kak Yan nak perap juga, tapi Kak Yan nak buat satu step dulu. Kak Yan nak goreng, nak sangai beras. Jadi beras tu nanti kita akan kisar, kita akan masuk dalam ayam. Rasa dia lain, bau dia lain, dia ada kerak-kerak beras. Beras pun boleh jadi satu bahan yang menarik bila kita nak bakar apa-apa. Okey, beras ni Kak Yan basuh, Kak Yan toast lah. Jangan sampai dia brownish. Sampai dia perang macam tu, jangan hangit. So kena duduk tunggu. Kak Yan dulu Kak Yan tengok resepi lah. Ini memang resepi Thailand lah, selalu buat macam ni. Yang menangis tu kan, dia selalu ada beras yang disangai. Bila Kak Yan cuba, dia memang rasa lain. Dia bagi flavor lain lah. Wangi dia bang lain betul. Inilah dia beras yang disangai. Sangai tu maknanya kita goreng tanpa minyak. Jadi kan dia dah macam ni, dia dah perang, dia dah mula dah nak bunyi-bunyi, nak meletup tu. Jangan sampai hangit ya. Bau dia keluar bau beras lah. Tapi bila kita tapi kan bila kita campur nanti dengan bahan-bahan lain kan bang, dia okey dah. Okey, kita tutup api. Ya, kita boleh blend. Kita kisar. Cantik kan? Kita masuklah dalam pengisar. Okey, tengok ya. Beras tu macam ni lah. Kalau boleh halus lagi, halus. Tapi Kak Yan suka macam ni sebab dia nanti akan kruk-kruk tu bang. Okay. Kak Yan suka macam ni punya size lah. Tengok. Texture. Begitu. Jadi Kak Yan masukkan dalam ayam ni. Terus masuk Lain sikit kan kali ni. Okey, kita akan perap. Lupa kan nak cakap, Kak Yan guna ayam 4 ketul chicken chop. Nak guna boleh, nak masuk seekor ayam pun boleh. Kak Yan nak ada chicken chop hari ni. Sebab Kak Yan guna chicken chop sebab dia dah siap nipis. Nanti senang bakar. Okey, Kak Yan masukkan chili flakes. Dia bila ada beras ni, dia bila ada pedas-pedas sikit baru kena tau bang. Lepas tu masukkan. Kak Yan masuk garam dulu lah, senang. The dry ingredient. Garam tak boleh banyak Kak Yan. Kak Yan lupa sebab ada sos ikan nanti. Ni adalah sos tiram. Okey, kita tekan. Yang ni adalah sos ikan. Tu dia. Okey, 4 bahan ni kita perap dulu dekat ayam ni. Perap apa lama Kak Yan? Kalau lama lagi sedap lah. Kalau nak buat masuk peti ais dalam sejam, 2 jam macam tu. Baru dia mesra tengok. Ya. Dia ada macam ni nanti kan bang, dia macam ada breadcrumb. Breadcrumb buatan Melayu. Kau betul-betul. Buatan beras. Ni pakai tangan sedap ni. Betul. Okay, dah lah. Sikit-sikit. Asalkan kena semua. So, kita perap. Okay, kita nak bakar ni dalam air fryer boleh. Dalam oven boleh. Nak bakar atas kuali boleh. Kalau nak extra nak buat apa, arang, bakar kat luar rumah boleh. Semua boleh. Hari ni Kak Yan nak bakar dalam kuali je lah. Inilah kita. Kak Yan senang Kak Yan tunjuk. Okay. Jadi Kak Yan panaskan kuali. Masukkan ayam. Sedap. Sedap pula. Best. Okay, guna 3 ni ngam-ngam aja 4. 4. Ya Allah, piru pun tak tahu terti kat yang ni. Sayang ni. Okey, tips nak guna kuali. Okay, Kak Yan guna api sederhana kan.
5 minit yang awal kita tutup dulu. Maknanya kita nak masakkan ayam tu. Nanti baru kita burn-kan dia. Tutup dulu. Biar dia masak dulu ayam dia. Okey, kita nak potong mangga. Mangga ni mangga apa pun tak apa. Nak masak boleh, nak kurang masak boleh. Ikut suka hati. Kak Yang punya mangga ni sedang-sedang aja bang. Kalau suka masam, ambil lah yang muda. Kita ala-ala buat kerabu mangga. Tapi kerabu mangga ni senang. Simple punya kerabu mangga. Okey, kita potong dulu kulit dia. Kita akan makan dengan ayam ya? Kita akan campurkan. Okey, sementara tu kita intai-intai lah ayam kita kat sebelah ni. Tengok sebelah dia. Kan dah cantik. Dia punya beras tu kan, dia garing. Ni kita tutup ni cantik ni. Biar dia steam lah dulu kan. Masih cantik. Wow. Tengok kerak dia. Dah ada kerak. Dah ada kerak dah. Kita steam dulu ya. Okay, kita nak potong lah. Mempelang kita ni. Buat macam ni lah. Torih-torih ni macam ni. Kalau ada yang setengah orang pakai yang pemarut kan. Tapi ini lembut ni susah nak parut. Pakai pemarut tu. Pakai pisau lagi. Senang. Old school. Kak Yang suka makan kerabu-kerabu mangga ni. Tapi kan malas nak membuatnya. Potong memanjang macam ni. Ini satu orang kata lain-lain sikit kita makan kerabu mangga dengan ayam bakar. Chicken chop. Ayam. Chicken chop kita buat ayam bakar. Ni nak bawa pergi office ni kan. Sedap ni. Lain sikit hari ni. Kak Yang kongsi resepi yang istimewa sikit. Okey. Dah pun siap. Kita nak buat bahan-bahan untuk campur untuk jadi kerabu lah lebih kurang ni. Okay, kita nak kisar. Kita bila buat kerabu mangga ni banyak rasanya datang daripada mangga tau. Dari kalau mangga tu manis, maknanya kita akan perasa tu kena penting kan bang? Dapat mangga yang masam, kita boleh seimbangkan dengan tomato ni. Sebab tomato ni manis-manis masam. Jadi Kak Yang nak kisar tomato, cili sikit, cili merah. Tak nak pedas sangat. Pedas-pedas sikit je. Tapi Kak Yang buat warna merah semua nak bagi dia cantik. Tak nak campur hijau-hijau. Merah ni pedas ni. Lepas tu bawang putih masuk. Okay, kita nak blend. Kisar. Okay, kita masukkan. Ni kira macam dicincang lah ni bang. Kita tak ada hancur sangat sebab kalau hancur sangat dia cepat keluar air. Tengok kan? Lepas tu kita masukkan apa ni? Sos ikan. Kalau ada daun ketumbar boleh buat daun ketumbar. Kak Yang tak ada pula hari ni. Jadi kita akan balancekan dengan garam dan gula. Penting sangat. Tak bagi masam-masam manis kerabu tak? Garam. Kak Yang rasa gula perang sedap. Yalah. Dia pun better daripada. Tapi ini kita nak makan dengan ayam. Bukan kita nak makan rata. Kita peral limau pula. Okey. Okay, kita gaul-gaul ya. Ini kenanya bila makan dengan ayam. Ayam bakar kita. Kalau yang kerabu biasa tu banyak lagi bahan dia. Okey, kita rasalah. Kena rasa sebab mempelam ni tak boleh harap kadang-kadang nampak kuning masam. Masam, dah rasa. Masam ya? Kak nak rasa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kena pedas sedap. Bila pedas kan sedap tu makan dengan ayam yang ada beras-beras tu. Kena gula sikit lagi bang. Okey. Sedap. Rasa macam mana tau? Rasa macam sambal cuka. Walaupun tak bercuka. Masam-masam tu? Itulah yang pentingnya kita kena balancekan. Okey, kita kacau. Kita nak tengok apa khabar kita punya ayam. Kabarnya kabar baik. Alhamdulillah. Cantik. Kita boleh terbalik-terbalikkan lah ayam ni. Cantik juga ya. Cantik. Belum masak lagi kan? Belum lagi. Belum lagi. Sikit lagi. Inilah masa kita nak buka bagi dia betul-betul garing kulit dia. Tadi kita kira steam lah. Kita buka lah sekejap dalam.
5 minit. Dah masak ke ni Kak Yan? Dah masak dah. Kita nak angkatlah. Tengok macam mana lah akhirnya. Inilah dia bakar dalam kuali je. Bakar dalam kuali je boleh jadi. Abang dekat sini tu tengok ayam dah ayam tu dah masak. Tengok juicy kat dalam. Lepas tu kita tutup penutup dia jadi garing macam tu. Okay, kita nak isi nak plating. Okay, kita letakkan di sini. Tengah panas-panas ni Okay, kita letak sikit kerak-kerak beras ni. Lagi sedap lagi. Sedapnya. Okey, Kak Yan nak makan kerak-kerak beras ni kan dengan mangga nanti. Itulah yang tujuannya. Okay, kita letak mangga kat sebelah. Kita nak campur sekali, potong-potong campur sekali pun boleh. Dah siap dah. Tak cukup masam, kita boleh perah limau. Jadi kan ini rasa sedap mangga ni. Masa saya abang cakap sambal cuka kan. Makan dengan ayam bakar. Boleh bayang dah sedapnya. Kombinasi dia sangat sedap. Kak nak makan, tengok ya dia punya kulit dia rangup dekat luar. Dalam dia sangatlah juicy. Kena cuba sebab dia lain pada yang lain. Tengok dalam dia. Wah, sedap bang. Kak suka kalau bakar dalam dia tak kering. Betul. Betul. Kalau kering tu rasa macam dry sangat. Rasa macam rugi je bakar kan. Jadi kita nak makan dengan mangga ni. Pedas, masam. Okey, kita nak makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Rangup dengan beras tu dan kerap. Sedap. Kena cuba. Ni dah menu kita hari ni berpeluh kat bakar ayam dalam kuali je. Dah kita duduk dalam rumah. Macam mana kan? Bakar. Tapi kalau ada air fryer baguslah. Senang. Jadi tak renyah-renyah sangat dalam kuali. Kita boleh guna air fryer ataupun oven. Inilah dia ayam bakar. Ada beras, sangai, makan dengan kerabu mangga simple. Tapi bila dicantumkan dua-dua dia, macam ni rasa dia. Okay, kita jumpa lagi di episod memasak yang akan datang dengan resipi-resipi yang menarik. Marilah ramai-ramai subscribe. Yang selalu tengok tak subscribe tu, subscribe lah. Like banyak-banyak, komen banyak-banyak. InsyaAllah nanti Kak Yan akan balas. Kita jumpa lagi. Terima kasih dan bye.